Hello, hai. Hari ni saya nak bawa korang semua ride pergi Cameron Highland. Perjalanan mengambil masa dari nilai 3 jam lebih untuk pergi sahaja. Semua ni berpunca daripada nak pergi nilai 1 hari bulan Mei. Tak tahu rupanya 1 hari bulan Mei tu public holiday. Pergi nilai tujuan dia nak servis motor, lepas tu nak pergi klinik kesihatan ambil ubat. Tahu-tahu terlajak pula pergi ke Cameron. Tak ada plan pun. Semua no je sampai. So aku buat video ni nak bagi pada orang-orang yang tak dapat ride, ataupun yang gian nak ride tapi bini tak bagi ride, ataupun yang masih di atas pagar, sama ada nak beli motor atau tidak, masih lagi tengok-tengok kan. Bolehlah tengok video ni, kongsi bersama dengan korang, ride motor atau tengok layan corner baik punya. Ni aku dah tukar kepada tayar Tinsan yang yang melekat atas jalan tau. Memang baik lah pakai tayar Tinsan ni. Wah, macam walaupun jalan dia agak tak best, buruk, berlekuk-lekuk, tapi Tinsan ni melekat tu kan. Kau layan corner dengan confident je. Aku sebelum ni takut-takut, tapi sekarang ni aku confident aku boleh layan corner, no hal. Pula tu motor ni dia punya braking system, ABS dia pun power. Kau brake pergi, kau brake pergi. Kau tengok jalan tadi, berkelekuk macam tu kan. Tapi Tinsan ni terbaik tu. Tak menyesal lah beli, walaupun harga dia agak mahal sikit, tapi baloi tu. Kau tengok aku layan corner, best tak? Best tu, layan jalan corner kanan, corner kiri kan, sambil hirup udara segar. Ini aku berhenti sekejap dekat air terjun, rehat kejap lah, kejap rokok, tengok pemandangan air terjun, cantik, kedai. Lepas tu sambung balik perjalanan, layan lagi corner nak sampai atas. Ada 1 jam lebih jugalah nak sampai atas kan. Motor dan santai-santai je. Nama pun skuter. Skuter ni tujuan dia santai. 3 jam relax atas motor tu, berhenti sekejap isi minyak je, ke pinggang tak sakit. 3 jam direct boleh, mahal. Dah nak sampai atas, hujan pula. Hujan lebat tu. Disebabkan tayar Tinsan ni melekat, aku dalam hujan pun confident, tak licin langsung. Kau boleh lagi layan corner dengan tayar ni. Aku bukan duta Tinsan atau apa, tapi aku impress, kagum dengan tayar ni. Sebelum ni macam ada rasa tergelincir, walaupun dekat yang tanda jalan tu kan licin kan, tapi dia melekat ni macam cicak. Betul lah, dia punya Tinsan, dia punya motor dia cicak kan, logo dia pun cicak kan. Dia biji macam cicak kan, melekat walaupun jalan licin. Nanti kau tengok,
Kalau dulu memang aku tak confident nak corner-corner ni, takut kan. Tapi Attaya ni buat aku confident lah. Layan. Dan sekarang aku berhenti kejap, tengoklah nanti. Sebabkan hujan, aku tak naklah singgah mana-mana dah kan. So aku singgah tengok pemandangan ni kejap. Lepas tu pergi ambil gambar dekat Cameron Highland sign, ambil gambar dekat jam yang legend tu, minum Milo panas, sup panas, lepas tu makan kambing bagi panas, lepas tu balik. Itu je lah. Aku naik kamera semata-mata ambil gambar, makan, lepas tu balik. Balik pun macam biasa lah, 3 jam lebih. Pergi ke Seremban, balik ke Seremban, tak bawa laju mana pun, lek-lek je kan. Motor 150cc, tak adalah pergi sampai 160. Wawasan tu nak cecah 170, tapi tak boleh. Bagi aku 120 tu dah laju lah. Dah laju. Nak laju teruk pun ya laju ajal juga tu. Dan accident tu mau terbang nyawa. At least 150cc ni okey lah kan. Boleh lah layan. Lagipun tak sakit pinggang motor ni kan. Dia relax. Dia berat. Walaupun di sisi rendah, tapi motor ni berat, sedap bawa. Macam rasa bawa macam motor besar kan. Relax je. Dah tua-tua ni, tak larat lah nak main clutch ni dengan main gear. Tak ada dah. Yang tahu pulas jalan. Tu cilo-cilo kan. Okeylah, kita dah sampai ke penghujung video. Inilah saya share dengan korang perjalanan ke Cameron Highland yang ada tujuan. Kalau lah single, tahu-tahu sampai kan. Jumpa lagi. Bye.